Korang pernah tak terlibat dengan penganjuran sukan sekolah? Lagi-lagi siapa yang ada jawatan SU sukan, naib SU sukan. Apa benda yang paling susah Hmm. bila kita nak urus sukan sekolah ni? Ha? Benda yang paling leceh kita nak uruskan borang-borang hakim, borang-borang peserta. Itu belum lagi kalau ketua AJK statistik nak kira markah dengan kalkulatornya, dengan pengiraan yang bersepah. Dan yang paling sukar apa dia? Adalah mencari olahragawan dan olahragawati. Jadi sebelum ni saya menggunakan aplikasi Google Sheet walaupun online, tetapi saya ada masalah untuk mencari siapakah olahragawan, olahragawati sekolah. Jadi bersama saya lagi dalam Akademi Encik Daniel, saya hari ini nak kongsikan bagaimana saya cipta portal web sukan sekolah untuk kejohanan sukan. Jom kita saksikan. Jadi fungsi pertama dan yang paling penting untuk pengurusan acara dan atlet, dalam sistem ni kita boleh daftarkan acara individu dan juga kategori berkumpulan. Sebagai contoh 4x100, aktiviti tarik tali dan sebagainya. Yang ini contoh yang saya nak tunjukkan bila mana kategori tersebut mempunyai pasukan 4x100 terbuka, ada tim A dan juga tim B. Jadi sistem dapat bezakan mana atlet ni berada di tim A atau tim B supaya apa? Supaya tiada ralat dalam mencari olahragawan dan olahragawati sebagai markah bonus untuk acara berkumpulan jika ada tiebreaker. Okey, ini adalah fungsi yang pertama dan fungsi ni tiada di dalam Google Sheet. Okay. Fungsi yang kedua yang saya ingin kongsikan iaitu keputusan markah yang diisi oleh hakim dikira secara automatik. Ya, Google Sheet boleh buat. Tetapi, apa kelebihan yang ini? Yang ini kita akan ada catatan masa dan juga kiraan automatik untuk mencari olahragawan dan juga olahragawati. Sebagai contoh, dalam ini kita pilih kategori iaitu lari pecut tahun 4 perempuan 100 meter. Jadi hakim boleh terus masukkan kedudukan sebagai contoh Ilin Inara binti Muhammad Nasrul mendapat johan dari Rumah Satria dengan catatan masa 16.81 saat. Jadi dekat sini kita akan tercatat mata ataupun jumlah poin yang dia dapat iaitu 10 mata. Dekat sini sistem akan kirakan automatic ranking siapakah atlet tahun 4 khususnya perempuan. Siapa dengan pengumpulan markah mata yang telah terkumpul. Inilah kelebihan sistem portal. Seterusnya, ini adalah fungsi yang ketiga, fungsi yang juga penting untuk jawatan urus setia. Yalah, bila mana pertandingan ini dimulakan, kita ada undian lorong secara random. Jadi urus setia perlukan nama-nama tersebut. Bukan saja urus setia, MC pun perlu tahu siapa murid yang berada di lorong 1, 2, 3, 4. Jadi sistem dah tolong bantu kita boleh susun ikut undian lorong yang telah kita cabut undi. Dan kita print. Jadi contoh di sini, kalau kita dapat tengok lari pecut 200 meter tahun 5 lelaki. Jadi akan terkeluar lorong-lorong iaitu contoh lorong 1 Fawaz, Rumah Perwira. Lorong 2, lorong 3 dan sampai ke lorong 8. Dan yang paling best, kita print borang ini dan akan boleh catatan dan kedudukan. Borang yang sama boleh dikongsikan oleh urus setia dan juga hakim juga boleh gunakan borang yang sama. Jadi tiada ralat untuk urus setia dan juga hakim tak tahu bertukar. Jadi tidak akan ada ataupun kita minimumkan ralat. Fungsi yang keempat. Yang ini adalah fungsi yang paling pening AJK statistik perlu buat. Iaitu apa dia? Pengiraan medal, mata dan yang paling penting mencari olahragawan, olahragawati. Okey, baik. Di sini saya nak kongsikan. Ini adalah paparan iaitu medal terkumpul, emas, perak, gangsa dan juga jumlah. Jadi pada di dashboard awal tadi itu adalah
jumlah mata bagi pasukan tersebut. Sekarang ni Google Sheet pun boleh buat perkara ini. Tapi masalahnya, adakah Google Sheet boleh kenal pasti siapakah olahragawan terbaik berdasarkan kategori, acara individu dan juga pengumpulan medal murid tersebut. Sebagai contoh, saya nak tunjuk dekat sini, kita ada anugerah individu terbaik. Jadi tahun 4, olahragawan tahun 4, Eid Majid bin Hazril Majid daripada Rumah Perkasa. Kita dapat lihat di sini Johan lari pecut, Johan 200, Johan lompat tinggi dan acara kumpulan juga. 4 kali 100 dan 4 kali 200. Jadi mata terkumpul dia adalah 44 mata. Dengan sistem ini, kita dapat kenal pasti olahragawan dengan mudah. Kerana apa? Sistem telah asingkan siap-siap siapakah olahragawan dan olahragawati terbaik berdasarkan medal dan jumlah mata yang telah terkumpul. Dan kita boleh setkan dia sama ada kita nak kira daripada 1 hingga 3 ataupun 1, 2, 3, 4 ataupun ikut sekolah cikgu lah berapa poin yang kita nak kumpulkan kan. Fungsi kelima, saya nak undur balik kita patah balik kepada guru pengurus rumah sukan. Okey, apa masalahnya? Iaitu bila kita nak daftar atlet, kadang-kadang guru perlu handle 100 murid ataupun 100 atlet dalam rumah tersebut. Sampai kita tak ingat mana murid yang dah masuk untuk acara ni. Bayangkan kita ada 37 acara daripada tahun 1 sampai tahun 6. Jadi kita tak mampu nak ingat semuanya. Tetapi dengan sistem ini, kita boleh track back balik. Kita boleh kesan balik. Murid ni dah dapat daftar berapa banyak acara. Sebagai contoh, murid ni jadi bila kita nak daftar acara, kita telah tetapkan had adalah 3 individu dan 2 kumpulan. Jadi bila murid ni dia nak kita daftarkan acara kumpulan yang lain, akan keluar notification yang tidak membenarkan guru mendaftar murid tersebut. Maksimum 2 acara sahaja dibenarkan. Okey, sebagai contoh, kita nak daftar individu pula. Kita tekan dia, tetap akan keluar maksimum 3 sahaja acara individu. Hal ini sebab apa? Sebab kita nak bagi peluang kepada murid lain juga untuk sertai. Ini adalah kelebihan dengan menggunakan portal sukan berbanding Google Sheet. Sebab apa? Sebab Google Sheet tidak dapat kesan jika murid tersebut telah lebih daripada acara yang kita hadkan. Jadi selesai bab fungsi, sebenarnya ada banyak lagi fungsi-fungsi kecil yang saya ingin kongsikan, tetapi saya cuba padatkan dengan apa yang paling utama yang menjadi masalah kita pada Hari Kejohanan Sukan. Okey, jadi saya nak rumuskan apa kebaikannya guna portal sukan yang online ini, iaitu seperti website, dan memang ianya website pun. Okey, yang pertama iaitu dia adalah online. Jadi bila online, kita boleh akses dengan menggunakan telefon, tablet dan sebagainya. Itu yang pertama. Supaya data tak hilang. Bayangkan bila kita buat acara padang seperti lontar peluru dan lompat tinggi, kita akan buat awal di sekolah. Kertas markah tersebut mungkin kita dah tak tahu letak kat mana. Tapi bila kita isi online, perkara ini kita boleh semak balik dan kita boleh cari balik. Tiada masalah tak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua saya nak kongsikan adalah bebas ralat pengiraan. Yalah, kita manusia biasa, kita akan ada banyak kesilapan dan salah kira. Jadi bila kita menggunakan sistem yang mengira secara automatik, kita boleh mengurangkan kesilapan human error semasa menjumlahkan markah tersebut. Sebagai contoh paparan ni, jadi automatik sistem kirakan emas, perak dan gangsa, dan kita akan kirakan jumlah mata di sini yang menjadi Johan Perkasa dengan 1102 mata. Jadi sebagai AJK statistik, kita akan kurangkan
masalah pengiraan. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, jimat masa, iaitu hakim dan juga AJK statistik untuk mengisi markah ataupun mengisi keputusan, dan juga statistik pula tidak lama mengambil masa mencari atlet olahragawan dan juga atlet olahragawati. Itu yang ketiga. Yang keempat, urus setia dah siap-siap boleh print. Dah boleh siap-siap boleh print kedudukan lorong undian lorong yang telah kita ambil, yang telah kita cabut undi. Jadi, tiada masalah ataupun kesilapan teknikal daripada wakil urus setia dan juga wakil ketua hakim. Atlet yang sama berada di lorong satu. Itu kelebihan yang keempat. Saya pun dah tak pasti. Rasanya kelebihan yang kelima, iaitu setiap data ini akan ada audit log, iaitu siapa yang telah mengemas kini. Jadi saya boleh semak balik. Jika ada kesilapan, saya boleh tengok balik siapakah yang telah mengedit tersebut. Sebagai contoh di sini, dengan tarikh 28 hari bulan 7 pada pukul 7.10 pagi, iaitu admin telah membuat simpan keputusan. Siap ada butiran lagi menyimpan keputusan untuk acara lari pecut 60 meter. Jadi kat sini ni kalau admin, kalau cikgu pula, okey, sebagai contoh ni, Cikgu Ali sebagai hakim, dialah yang merekodkan data ini. Jadi setiap kesilapan, kita boleh cari balik siapakah cikgu yang telah mengisi tersebut, ataupun jika ada cuba-cubaan, kita bukan mengata, tapi kalau ada tersalah atau cikgu tidak sengaja terlebihkan markah rumah sukan dia, kita boleh cari balik. Jadi perkara ini benda boleh bincang, orang kata. Okey? Apa itu kekurangan pula? Okey, kekurangan yang pertama, dia memerlukan capaian internet. Okay? Sebagai contoh, jika kita buat di stadium yang tertutup, kemungkinan besar capaian internet agak sukar. Yalah, bila tertutup, kita ada capaian internet yang terbatas. Kadang-kadang setengah stadium tidak menyediakan kelebihan ataupun fungsi wifi free di stadium tersebut. Tapi kalau kita boleh dibuat di kawasan yang terbuka, insya-Allah capaian internet tiada masalah. Dan juga sistem ini sangat menggunakan internet yang minimal. Tidak memerlukan internet yang sangat tinggi. Okay, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kekurangan yang kedua adalah kita perlu membuat kemasukan data awal, iaitu daripada segi peserta dan juga data-data tersebut seperti senarai rumah sukan, senarai murid rumah sukan. Kita perlu daftar awal. Ya. Sebabnya ini akan menjadikan kita punya database pengguna. Iaitu sebagai contoh juga akaun guru dan juga akaun hakim, kita perlu daftar awal. Pada hari kejadian baru nak buat, pening kepala. Okay? Jadi semuanya perlukan preparation awal. Dan yang ketiga, saya rasa inilah kekurangan yang mungkin bila mana kita buat semuanya online, okay, menjadi terbatas kepada guru-guru kita yang kurang kemahiran ICT. Yalah, kita ada pelbagai kemahiran, jadi ada guru yang kurang mahir ICT akan berasa kekok dan berasa pelik dengan paparan UI sistem ini. Yalah, sebab dia kali pertama menggunakannya. Namun begitu, bila kita dah cuba dan test, dan ianya boleh dikatakan mesra pengguna. Alhamdulillah. Secara keseluruhannya, portal sukan yang saya guna secara online ini sangat-sangat membantu dalam kejohanan sukan tahunan yang saya buat pada tahun ini. Dan samalah dengan tim saya di SK Denai Alam. Ialah, pada tahun lepas saya menggunakan aplikasi Google Sheet sebab saya memilih jalan play safe ataupun jalan selamat. Jadi pada tahun ini saya nak cuba buat sesuatu yang baharu demi memudahkan guru-guru saya.
Jadi saya cipta ataupun saya bina dashboard sukan online yang membantu sangat-sangat guru sukan sekolah saya. Okey, untuk episod kali ni jangan lupa like, subscribe dan share button. Satu perkara saya nak kongsikan, hadiah kepada cikgu. Jika ada cikgu yang masih belum jalankan hari sukan sekolah, saya nak bagi seorang sahaja untuk cuba run test sistem ini di sekolah anda. Jangan risau, saya buat A sampai Z, saya buat secara percuma. Saya akan susunkan mana rumah sukan cikgu, murid cikgu, apa permainan ataupun acara yang cikgu lawan. Okey, saya cuba buat secara percuma. Saya nak seorang sahaja guru yang betul-betul belum melaksanakan sukan sekolah. Jadi komen di bawah dengan nak kerana apa. Okey, kalau betul-betul cikgu berminat, boleh komen dan nak kerana apa. Okey, sampai di sini saja Akademi Encik Daniel. Semoga ianya membantu. Assalamualaikum. Bye-bye.